Salam sejahtera, nama saya Mariam Mokhtar. Hari ini kita bincang tentang kekalahan Pakatan Harapan di Sabah. Yang pertama sekali ialah fakta keras, hard facts. Inilah keputusan pilihan raya Sabah 2025. DAP kalah semua 8 kerusi yang ditandingi, termasuk kubu tradisi mereka. Pakatan Harapan keseluruhan hanya menang 1 kerusi di seluruh Sabah. Keputusan paling lemah dalam sejarah gabungan itu di negeri tersebut. Buat kali pertama dalam puluhan tahun, DAP langsung tiada wakil dalam Dewan Undangan Negeri di Sabah. Kepimpinan DAP sendiri mengaku kekalahan itu besar dan berjanji menjalankan bedah siasat. Semua ni bukan pendapat ya. Semua ni fakta rasmi keputusan pilihan raya. Jadi apa kata pemerhati? Bacaan umum tentang punca kekalahan. Ada gelombang jelas pengundi Sabah berpindah daripada parti berpusat di Semenanjung kepada parti Sabah sendiri. Mereka mahu bersuara dan penyelesaian yang benar-benar tempatan. Rasa tidak puas hati terhadap prestasi Kerajaan Persekutuan Pakatan Harapan seperti projek Pelahan, isu kos hidup, isu autonomi Sabah yang tidak bergerak, tumpah terus ke keputusan negeri. Kempen DAP dan Pakatan Harapan ni dituduh tidak berjiwa Sabah. Mesej kita semula dari Semenanjung tidak cukup sensitif kepada sejarah, budaya dan keutamaan Sabah. Ini semua analisis, bukan kebenaran mutlak, tetapi ia menggambarkan sentimen umum. Jadi, di mana Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, perlu menjawab hipotesis yang masuk akal. Pakatan Harapan bukan pakatan longgar. Ia ada ketua nasional dan gaya, strategi, serta nada politik gabungan ini datangnya dari atas. Berikut ialah andaian munasabah, bukan tuduhan. Yang nombor 1, suara DAP diredam dalam kerajaan. Sebaik saja DAP bersama Pakatan Harapan membentuk kerajaan pusat, parti itu perlu patuh disiplin gabungan. Jadi, kebebasan untuk bersuara lantang tentang isu Sabah seperti MA63, hasil negeri, pembangunan luar bandar mungkin berkurang. Pengundi yang dulu pilih DAP kerana keberanian, kini melihat parti itu lebih pasif. Yang kedua, prestasi kerajaan pusat menjejaskan jenama Pakatan Harapan di Sabah. Bagi rakyat, imej kerajaan persekutuan ini sama dengan imej Pakatan Harapan. Jika rakyat rasa kerajaan perlahan, janji reformasi tidak ditunaikan atau kos hidup membebankan, undi protes berlakunya di Sabah. Ketua Kerajaan Pusat Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, tidak boleh lari daripada kesan tempias itu. Yang ketiga, budaya politik menghalang nama Anwar disebut terus terang. Ramai penganalisis berhati-hati menamakan Anwar secara langsung atas sensitiviti politik. Akibatnya, kesalahan diagih sama rata kepada PH, Pakatan Harapan ataupun Parti Semenanjung. Sedangkan tanggungjawab strategik sebenar memang berada di puncak kepimpinan.
Logiknya mudah. Bila strategi pusat gagal, parti komponenlah yang menanggung akibat. Jadi mengapa semua ni penting ya untuk Sabah, Pakatan Harapan dan juga Malaysia? Jika Pakatan Harapan terus menggunakan mesej standard semenanjung, Sabah akan terus menolak mereka. Pengundi Sabah semakin menuntut autonomi, hak negeri dan pemimpin lokal yang benar-benar faham realiti mereka. Kekalahan total DAP bukan sekadar nasib buruk. Ia tanda perubahan struktur politik Sabah. Kesan ini boleh menular ke negeri lain jika Pakatan Harapan tidak berubah. Pakatan Harapan dan Anwar perlu reset dengan totalnya ya. Kuasa lebih kepada kepimpinan Sabah. Komitmen jelas kepada MA63 dan pembahagiaan hasil. Dasar dan komunikasi yang dibina dari realiti Sabah bukan dari Putrajaya. Jika tidak, ini bukan kekalahan terakhir. Jadi, kekalahan DAP di Sabah ni bukan sekadar keputusan yang buruk. Ia adalah loceng amaran. Warning signs, warning bells. Dan loceng itu berbunyi sampai ke Putrajaya. Dalam politik, siapa yang memegang steering perlu bertanggungjawab apabila kenderaan terbabas. Pakatan Harapan dipimpin Anwar. Dan dalam kes Sabah 2025, memang benar tanggungjawab itu sampai ke puncak. Jika anda mahu analisis politik yang terus terang dan berasaskan fakta, sila tekan subscribe ya. Kongsi video ini supaya lebih ramai boleh nilai sendiri apa makna kekalahan ini untuk Sabah dan untuk Malaysia. Sila komen apa pembaharuan yang anda mahu lihat. Suara anda adalah data yang tak boleh diabaikan. Suara anda amat penting. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.